100 kilowatt. Hai guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, welcome back to Selensa Automotive. So, hari ni berada ada dekat showroom iCar Glameri. So, showroom ni adalah showroom pertama dekat Malaysia. Bagi yang belum subscribe channel Azlan, bantu like, share dan juga subscribe channel ni untuk Azlan share lagi more kita panggil dia exclusive review dan juga insight tentang automotive EV yang ada dekat pasar Malaysia. So, stay tune. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lan. Hai. Apa khabar? Nama siapa? Saya Azari daripada iCar Glameri. Baik. Saya Lawa showroom ni? Boleh tahan Lan. Alhamdulillah kita orang baru saja buka daripada Ogos tahun 2025 sehingga kini dah function dah lebih nak dekat 6-7 bulan lah. Kalau nak tahu untuk Lan, iCar Glameri ni adalah iCar yang pertama dekat Malaysia. So dekat sini kalau Lan tengok, sini ada kita punya sales punya showroom di mana kita pamerkan kereta-kereta kita yang ada kat dalam sini. Okey, kat depan sini pula kita punya pantry level, customer waiting area dan juga kita ada sini kita punya main event hall lah dia kata kan. Biasanya kalau ada event, kalau kita ada buat makan-makan ataupun ada buat talk ke sendiri kan tentang EV, educational driving experience pun kat sini adalah tempat yang kita boleh tinggal. Dekat belakang juga kita ada service center kita di mana kita ada 4 service center bay dan 1 special orang kata tempat nak buat tinting, coating, aksesori pemasangan dia kan. Dekat situ kat belakang gelas tu lah. Service bay semua ada kat belakang sana. Baik. Okay. Mungkin kalau Lan dengan kawan-kawan nak main tengok kita punya delivery bay sendiri, delivery bay kita ada kat dalam. Boleh tak? Buat masa ni kosong lah sebab tengah raya Cina ni kan tak ramai customer. Sinilah delivery bay kita, di sinilah juga live bay kita. Live pun kita boleh buat sini, lighting pun cantik. So, dekat iCar ni sekarang ni ada berapa model yang available? Okey, dekat iCar ni ada dua model kereta. Yang pertama adalah kereta iCar 03 yang dilancarkan pada September 2025. Okey. Dan juga yang terbaru sekali pada Disember 2025 kita lancarkan iCar V23 ni. So, boleh try explain sikit tentang model yang pertama dekat Malaysia ni, iCar 0203. Okey, untuk secara basic dan simpelnya untuk dua model pun dia ada hanya dua spek. Yang pertama adalah 2-wheel drive, yang kedua adalah yang 4-wheel drive lah atau all-wheel drive. Okey. So, ini adalah yang 03 lebih kepada urban punya market. Keretanya rendah, tak seberapa tinggi. Tetapi dia spek sama macam HRV ataupun kereta yang B segment SUV. Kira yang ni model kita panggil dia yang all-wheel drive atau yang rear-wheel drive ni? Kalau yang ni adalah yang 2-wheel drive. Kita nak bezakan daripada dia punya rim. I see. Daripada mana? Rim dia. Rim dia. So rim yang untuk yang rear-wheel drive-nya? Warna hitam, full black. Oh, I see. Baik. Kalau yang 4-wheel drive kita nak bezakan adalah daripada rim warna silver tu. Dia ada two-tone color. Dari segi kita panggil dia design semua sama lah. Design sizing lain sedikit. Kalau yang 2-wheel drive nya size dia adalah 18 inci. Kalau yang 4-wheel drive ni adalah 19 inci. Nice. Tapi daripada segi luaran, daripada segi choice of colour, daripada lampu, bumper, semuanya sama Lan. Everything the same. Nice. So, regarding dia punya price untuk yang rear wheel drive dengan all wheel drive, macam mana dia punya price? Okay. Body price kalau untuk yang 2-wheel drive bermula pada 119,800. Untuk yang 4-wheel drive adalah 129,800. Tak termasuk lagi insurance dan juga road tax. I see. So, untuk buat kita panggil dia variant, dia punya option colour dua-dua ada berapa colour? Okay. Untuk yang 03 ni ada 5 colour. Kita ada grey, ada hitam, putih, hijau dan juga silver. Nice. So untuk dua-dua variant pun, untuk dua-dua spek pun, misal kata Lan ambil yang 2-wheel pun ada 5 colour, ada ambil yang 4-wheel pun ada 5 colour. I see. Right, so jom kita get through dekat bahagian interior kereta. Boleh? Okay. Kita buat satu pusingan jom. Boleh? 360. So first kali yang Lan akan sedar kereta ni yang keunikan dia ialah dia punya iBox design lah. Memang disengajakan dia design kereta ni nampak kotak. Sebab nak beza. Yang pertama daripada design ni unik dan nampak beza daripada kereta-kereta yang lain. Okay.
Then awak akan ada satu I logo dekat sini, I. Ini pun I. Just nak dengan branding iCar tu, I. I see. Okay, I see. Okay. Kereta pun ada NFC card. Apabila beli kereta ni, dia ada bagi 2 key fob dengan NFC card untuk kita tap. Nice. Okay. Kadang-kadang customer saya pun bertanya, handle ni bila dia nak tutup? Waktu dia lock, dia akan tutup ke dalam. Waktu dia unlock, dia akan buka macam ni on standby. I see. So dia masih ada, kita panggil dia physical key lah. Betul. Ada physical key, ada yang proximity key tu lah. Okay, physical key kalau misal katalah kereta tak ada power ataupun kunci tu pun sendiri tak ada bateri kan, boleh pakai physical key dia kat sini. Nice. Okay. So yang ni dia punya tempat charger ni. Ini tempat charger dia. Tekan kat sini Lan, kita bukakan dia. Okay. Mantap. Kita ada so port dia punya AC. Okay, ni port AC. Oh, I see. Port AC maximum 6.6 kilowatt. 6.6. Port DC dia adalah 80 kilowatt. 80 kilowatt. Okay. Nice. Sekarang ni kita tengah ada promo, kereta-kereta yang dibeli dengan kita memang ada free wall charger. Cuma upah pemasangan tu saja yang awak kena bayar kepada technician. I see, dapat sekali dengan wallbox Dapat sekali dengan wallbox. Nice. Sini. So, bahagian belakang ni pula. So, satu lagi yang uniknya Lan, untuk kereta ni adalah box 40 liter ni. Ni dah ada external storage yang awak boleh simpan barang-barang basah ke, barang-barang simple, slipper masjid yang beli durian dalam paket kan. Tak nak bau, masuk dalam kereta, boleh simpan kat dalam ni. Uish, menarik. 10 kg maksimum. 10 kg? 10 kg maksimum. Simpankan juga. Okay. Dia punya nak buka boot belakang ni, cara nak buka dia macam mana? Okay, nak buka boot dia, saya tunjukkan ada butang simple kat sini. Tekan saja dan kita boleh tarik. Kira kita panggil dia manual lah. Manual. Dia ada auto, ada manual. Kalau manual kita just tarik lever ni. Kita tarik. Okay. Emergency pulley dia. So ramai customer kadang-kadang bertanya kalau kereta ni nak buka tutup dia pakai elektrik, tak ada elektrik macam mana? Betul. Kita pakai pulley dia. Setiap part-part pintu kita ada pulley ni untuk kita bagus lah, dia keselamatan safety lah. Betul. So awak ada jaring sini untuk letak barang simple. Sini pun awak ada macam tarik hook, nak letak plastik ataupun letak sangkut barang. Nice. Okay. Dalam sini pun awak ada a little under storage kat sini untuk awak punya barang-barang easy access lah. Sekejap aku shoot. Okay. Alright. So dia punya storage belakang ni quite besar juga Betul. Dalam berapa liter ni? Ini 450 liter. 450 liter. Kalau 450 liter. Dia berturunkan seat lah. Betul. Satu lagi yang keunikan dia, kalau daripada dalam, dia boleh turunkan seat fall flat and then kita boleh dapat 1300 liter. Oh, besar. Tadi ada mention pasal dia punya rim design. Betul. Kalau yang rear wheel drive, dia punya warna hitam. Warna hitam, full. 18 inci. I see. Kalau yang 4 wheel drive adalah 19 inci and then dia ada two tone colour, ada warna silver hitam. Jom kita tengok bahagian dalaman dia. Okey, jom. So ni dia punya interior untuk kita panggil dia iCar 03, betul lah? Betul. So dia punya design bagi Yazdan quite nice. Dia tak terlalu, kita panggil dia satu tak terlalu keterlaluan lah macam few model lain. So dia agak straight to the point, simple and kita panggil dia minimalis juga lah. Betul. So boleh explain sikit tentang apa yang feature yang ada pada kereta iCar ni. Okay. So first thing bila Lan masuk dalam kereta ni, yang Lan akan sedar ialah iPad sebesar lam ni dekat dalam kereta ni lah. Okay. So dia panggil dia infotainment system sebesar 16.8 inci. Okay. And dekat sini semua kemudahan-kemudahan kereta ni tertera dekat skrin ni sendirilah. So Lan sendiri boleh tarik daripada atas ke bawah macam iPad punya shortcut function tu kan. I see, menarik. Okay, and kita ada beberapa shortcut sepertinya kita punya wiper kat sini ataupun lampu ataupun control daripada child lock. Semua ni panggil dia shortcut lah. Shortcut. Itulah kegunaan dia sebagai shortcut. Baik. Okay. Satu lagi pun aircon punya function, tarik bawah ke atas kita boleh adjust aircon punya function. I see. So kalau perasan kat sini aircon dia kita panggil dia still ada, kita panggil dia macam manual adjustment lah. So betul. Actually untuk venting dia memang ada manual adjustment and also included dengan dia punya ambient lighting dekat sini lah. So kereta ni mempunyai ambient lighting dekat semua SSN daripada pintu,
dia punya aircon vent, and juga dekat bahagian tengah ni ada satu control panel ni. Oh, ada dia punya, kita panggil dia kalau ambient light kat bawah tu lah. Betul, dekat bawah ni ada. Nampak. Dekat sini pun ada. Oi, nice. Ah, So antara top kita panggil dia feature yang ada dekat dekat kita panggil Arca. Yang ni version yang sekarang kita tengah duduk ni version yang high spec atau yang rear wheel drive ni? ni rear wheel drive ni. Ni rear wheel drive. Okay. So dalam rear wheel drive nak berbezakan daripada dalam interior dia, satu killer interior features yang ada dekat four wheel drive adalah massage chair. Massage. Dia tak adalah rasa macam Ogawa tu. Tapi sedap lah ada sambil dalam drive, kita nak balik kampung ke dalam traffic jam kan. Baik, itu seat dekat bahagian depan sajalah, kiri kanan. Betul, kiri kanan Menarik. ada massage chair. Tapi on basic untuk semua model, untuk spec 03 ni ada ventilated seat. Ventilated seat. Menarik. Seat. Betul. Kalau berbanding kedua-dua tu, okey, dia orang punya basic function pun sama. Dua-dua kereta ada function DVR ni, driver video recording. Okay. Ni feature yang pertama, yang killer feature dia adalah kereta ini ada dia punya own dashcam, built-in dashcam. Oh, menarik. Hanya perlu masukkan micro SD card dan keempat-empat kamera surround kita, 360 kamera kita boleh dijadikan sebagai recording dashcam sekali. I see. Okey, daripada kamera juga kita boleh view secara manual depan, kanan, kiri, belakang. I see, all side dia ada kamera lah. All side kamera dia kalau waktu kita nak parking, nak adjust. Nak bagi lagi senang, kita tekan yang 3D punya function. 3D punya. 3D function ni dia ada sekali 540 punya kamera. Kita boleh tengok daripada atas. Oh, menarik. Dia bukan 360, dia 540 ya. Dia 540 daripada 540. kiri kanan, atas pun kita boleh tengok dalam nak adjust. Especially penting lah kalau misal kata nak masuk parking-parking yang rapat tu kan. Betul. So DVR tadi, dan dia ada dia punya, kita panggil dia kita panggil dia seat massage. Betul. Dan ada apa lagi? All around view tadi, kamera yang kita tunjuk. Okay. Dan satu lagi ialah driving mode kita. Driving mode So driving mode ada berapa dekat model kereta ni? Okay, sekarang ni kita kat dalam yang two wheel drive punya variant. Alright. Two wheel drive ada 4 driving mode, daripada eco, normal, sport dengan custom lah. Untuk yang four wheel drive dia ada termasuk slippery, off-road, beach and lagi 3 tu. I see. Slippery, So off-road yang dengan tu beach. dia punya extra untuk yang high spec punya. Betul. Nice. So daripada sini dia akan adjust kita punya functionality daripada kita punya torque lah, daripada kita punya motor tu dia akan adjust kekuatan dia, pedal punya, accelerator punya feel pun berbeza, steering punya feel pun berbeza. So kereta ni macam senang kata dia boleh pakai untuk off-road punya purpose juga actually. Betul. Betul. Untuk light off-road memang itu adalah planningnya untuk brand Aika ni nak positionkan diri dia sebagai SUV off-road. Mantap. Kalau nak redah kira banjir pun tak ada masalah, nak redah hutan pun tak ada masalah. Baik. So yang kedua, Lan akan nampak daripada segi futuristik dia ada bagi wireless charger dekat sini. Okey, wireless charger, sini tempat awak punya untuk letak pad. Belakang ni untuk wanita-wanita senang lah, boleh letak akan handbag, ada kawasan yang luas. I see. Okey. Dalam ni pun juga untuk bagi wanita-wanita, kakak-kakak, ada aircon punya vent kat dalam ni. Oh, dia convent Boleh rasa, boleh letak tangan kat dalam tu. lah sejuk lah. Oi, menarik. Boleh letak maskara tu ke lipstick. Dah boleh kan? tak, kalau tak cair kan. Tak cair lah. Betul. Tapi janganlah letak ikan ke ayam. Roger. Okay. So dia ada few storage yang sangat luas kat sini. Awak punya standard storage untuk air pun ada di dekat tepi. Setiap side pintu ada. Menarik. Glove box pun ada, kita kena buka daripada shortcut function dia. Oh. Buka auto, tutupnya manual. Tutup manual. Takut cepit tangan nanti. Ya, menarik. Okay. Semua kereta juga didatangkan dengan panoramic roof. Okay, ini satu lagi killer function, futuristic. Okay, so kalau daripada panoramic roof ni memang boleh buka sekali lah. Siapa-siapa yang ada anak kecil tu suka nak keluarkan kepala sambil jalan tu kan, tak digalakkan sebab membahaya. Cuma waktu slow mode ataupun dalam taman-taman rumah boleh. So tu macam pasal ni kat bahagian kita panggil dia view kamera. Yang ni actually dia ada kamera atau apa? Bukan, ni actually just glass. Atau dia ada feature lain? Feature dia sama-sama macam every rear view mirror saja. Baik. Dia standard rear view mirror. Sebab nak digalakkan, Cherry nak galakkan kita bila nak buat reversing, semuanya bergantung kepada kita Kamera sini lah. I see.
Dia macam pernah tahu dia macam sistem dia punya, kita panggil dia tak silau lah kat belakang, betul? Sebab Betul. dia nampak clear gila dia punya. Betul. Dia ada that, mini function juga sekali. Yep. Menarik. So, okay, kita dah cakap pasal dia punya bahagian feature dalaman kereta. So, yang ni dia punya, kita panggil dia steering. Betul. So bahagian cockpit, kalau Lan tengok bila Lan duduk, dia memang go for that futuristic tapi simplistic design. You ada 2 tombol dekat sini. Okay, kalau dekat sini adalah tombol media awak. Scroll atas untuk naik volume up, scroll bawah untuk volume down, tolak ke kiri ke kanan untuk adjust. Okay. Juga kalau misal kata Lan tarik ni ke bawah, tekan adjustment and nak tukar side mirror. Okay. Side mirror. So 2 ni jadi joystick Lan. Yang ni jadi Lan punya joystick belah kanan. Boleh just, Boleh. I see. Cuba Lan cuba. Try Yang ni untuk belah Kalau kiri. yang ni belah kiri Tengok dia. belah kiri kita try adjust. Tengok, dia akan berubah ke atas dan ke bawah. Nampak function So tak payah tekan-tekan nak kita panggil dia adjust, kita manually tekan-tekan kat situ kan. Betul. Susah sikit. Tekan je kat sini guys. So ni antara feature yang menarik juga yang ada pada kita panggil dia iCar 03 ni. So sangat membantu untuk kita panggil dia pengguna kalau untuk adjust side mirror lah. Okay, so overall sangat-sangat menarik. Dia punya feature apa yang ada dengan kereta ni. So boleh kita try tengok bahagian penunduk belakang. So jom kita tengok bahagian penunduk belakang iCar 3 ni macam mana. Alright, so ni adalah bahagian belakang untuk iCar 03. Kat belakang ni ada apa je bro? Okay, kat belakang ni ada 2 aircon vent. Okay, so jadi passenger kat belakang pun tak panas. Ada juga charging port untuk Type C dan juga Type A. So Type C charging ni adalah 60 watt Kalau cocok untuk chargekan MacBook pun tak ada masalah. Mantap. So satu lagi feature adalah fall flat punya feature. Kita boleh bukakan dia punya kursi macam ni dan lipatkan dia flat. Jadi kita ada flat bay. Oh, kira flat lah. So nak tak barang panjang macam basikal ke apa, sangat senang lah. Betul. Pun boleh juga. Pakai. Oh, lagi satu bro. Kereta ni untuk kita panggil safety, airbag dia ada berapa? Okay, airbag dia ada 6. Airbag Okay. dia ada 6. Menarik. Dekat bahagian depan dan juga bahagian tepi sini lah. Ni ada airbag. So untuk bahagian belakang tadi pun mention dia ada dia punya, kita panggil dia seat ventilation, betul? Seat ventilation, betul. Bahagian belakang ada. Seat belakang, seat depan, 2 dekat sini. 1, 2, 3, 4 semuanya ada seat ventilation. So tak panas dalam cuaca yang panas. Okay. Alright, so ni kira dikatakan model baru untuk iCar jugalah. Betul. Lan, kereta ni kereta iCar V23 yang baru saja dilancarkan pada bulan Disember 2025 itulah. I see. So antara dia punya features untuk kereta ni adalah design dia sendiri. Dia adalah kereta EV SUV retro yang boleh pergi off-road. I see. Main function dia kalau berbanding dengan 03 tadi, dia memang lebih tinggi, lebih lebar sedikit. Capability dia memang dekat off-road system.